Mati baru awak mari masjid. Ada tak orang gitu? Hidup tak mari masjid. Orang ngajar tak mari, ngajar tasawuf tak mari, ngajar fiqh tak mari, ngajar Quran tak mari. Bawa majlis-majlis zikir kata ke tahlil tak mari, sibuk no. Bila mari? Mampu baru mari. Oh jeng. Mati baru mari. Oh hebat, sombong. Dia takut dengan masjid. Kat lain pergi 4 kali semetar masjid tak mari. Padahal Nabi kata khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi masjid. Mu nak pergi berhibur ke nak pergi main sokang ke pergi ya. Tapi pusing balik semula lipat ke masjid. Kerana hadis ni ya, sebaik-baik tempat ada di bumi masjid. Dah kita nak pergi, rasa nak pergi sekali mana ni dah ada ustaz dari jauh mari Teluk Kalong. Tapi petang tadi pula tubik dalam tu jangan ke mana-mana. Malam ini sambungan drama swasta. Bahan lagu habis. Lagu dengan hiburan, lagu dengan suka. Tok cara tok lagu, mok cara mok. Ni kita seorang boleh mari. Adik-adik kita 5 orang ni pas mana? Masa mana ni? Masa ni duduk mana? Kita puas hati dah. Aku nak malam boleh duduk masjid. Dah abang mu, dah kakak mu, dah kenal tangga sejik, dah kenal kitab, dah tahu majlis ilmu. Dah duduk main TikTok tu lah. Pagi petang. Bukan salah. Benda tu saja ditukar dengan majlis ilmu. Tok tengok drama. Mok duk layang tu TikTok. Dibilik. Apa? Ngakak aku kena.